Assalamualaikum. Tengok ni, ada viral atas ni. Lain tu okey lah bagi pendapat aku, okey. Tapi bab bersih tu yang aku cuak lah. Bersih ke pemimpin dia orang ni? Aku rasa jauh lebih bersih lagi dengan apa, nak bezakan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim kan. 10 tahun jadi pemimpin, tak ada satu kes sakau pun terhadap dia. Tak ada. Mana ada? Malah sentiasa terus menjaga performan untuk memastikan prestasinya sebagai seorang pemimpin itu betul-betul dilaksanakan. Bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan sedaya upaya mencari ketangga yang terbaik. Terus berusaha walaupun dia dikecam, dihina, dicaci. Orang macam ni bolehlah kau cakap bersih, best. Ini membangkang. Aku dah tergelak betul lah dia orang ni kadang-kadang. Dia macam kadang-kadang bercakap tak sedar tau. Bercakap dalam keadaan mengigau. Soalan macam tu lah. Padahal dia tahu tu apa yang berlaku pada pemimpin dia tahu. Tapi namun dia tetap menggunakan konon-kononnya dia lah yang paling best. Dia lah yang paling bersih. Orang lain semua tak betul. Orang lain semua jahat. Orang lain semua sakau. Contoh seumpama macam tu lah dia bercakap. Tu cakap dia orang ni bercakap dalam menggigau. Tak sedar. Okey ke kawan?